macam ini ya. Saya letak kosong kat dalam. Ini maksudnya dia mempunyai unsur. Unsurnya adalah kosong. So ini bukan set kosong. Sebab dia mempunyai unsur. Set kosong di dalamnya tak ada apa-apa. Okay. Dan set kosong juga dikenali dengan kadang-kadang dulu-dulu orang panggil null set. Ya, null set. Null set dalam bahasa Inggeris ya, null set. Set kosong. Saya besarkan lagi kot. Sekejap. Kalau paparan kecil bagi tahu ya. Okay, so set kosong ialah set yang tidak mengandungi sebarang unsur. Tak boleh ada apa-apa di dalamnya. Okay, itu tentang set kosong. Seterusnya tentang subset. Sub ni maksudnya sebahagian. Sub maksudnya ialah sebahagian. Okay, dia macam subkontraktor. Di atasnya ada kontraktor, dia bekerja dengan kontraktor, so kontraktor di bawahnya kita panggil sub. Jadi subset ini ialah anak kepada set. Ya anak. Dia mengandung, ada anak dalam perut. Gitu. So subset ialah anak kepada set. Ni ya. Kalau kamu lupa simbol C ni, kamu bayangkan ada macam ni, okay, dia dalam perut, dia mengandung, dia ialah anak ya. Anak. Subset maksudnya ialah anak kepada set. Okey ya. Contoh semua unsur set A terdapat dalam set B. Inilah ya. Kita ada set A. Set A ini adalah anak kepada B. So A ada di dalam B. Ini contoh untuk A subset B. Setakat ini okey untuk subset? Okey, terima kasih responnya. Saya pergi kepada set semesta, kejap ya. Okey, saya pergi kepada set semesta ataupun universal set. Okey, jadi mungkin nanti kamu akan jumpa satu simbol U. U ini sebenarnya mewakili set semesta ataupun universal set. Apa itu set semesta? Nama dia ialah semesta. Namanya ialah semesta. So kita macam alam kita lah, alam semesta. Alam semesta ni dunia yang paling luas, dah paling habis dah tu, paling besar dah tu. Yang lain cuma anak-anak saja ya. So set semesta ialah set keseluruhan ya. Set yang mengandungi semua unsur. Jadi tak ada lebih-lebih di luar tu, tak ada. Set yang paling besar ialah set semesta. Dia mengandungi semua unsur yang menjadi bahan perbincangan. Jadi bila kamu nak jawab soalan, terutama sekali bila nak jawab soalan pelengkap, kamu kena tengok semua unsur dalam set semesta. Nanti saya sebutkan, nanti saya terangkan tentang pelengkap ya. Okey. Saya ulang balik, set semesta, simbol dia macam S ke macam E ke macam itulah. Set yang mengandungi semua unsur yang menjadi bahan perbincangan. Set semesta. Okey, seterusnya pelengkap bagi set. Namanya pun pelengkap bagi set. Dia ada simbol yang macam ni, apostrofi dekat atas ya. Dia macam koma kecil dekat atas, itu ialah simbol pelengkap. Jadi contoh dalam soalan ni tadi, kalau A kamu ialah, Raja dah ada, sorry. Raja dah ada ya. Tak perlulah saya lukis kan. Okey. Kita ada set A 2, 4, 6, 8. Jadi pelengkapnya ialah 3 dan 11. Kejap. Dalam rajah ni, dalam rajah ini pelengkapnya ialah, kalau ini A, okey, ini A. Jangan tengok A. Pelengkap ialah selain daripada A, kecuali A. So yang ni padam. Tutup. Buat tak nampak. So pelengkap yang ada ialah 3 dan 11. Itu maksud pelengkap. Selain daripada A, kecuali A. Gitu ya. Okey, ada lagi ke? Okey, tak ada. Saya pergi seterusnya. Persilangan set. Persilangan set. Okey, persilangan set ni simbol dia ialah N ya. Simbol dia adalah N.
Okay, so kalau nak senang ingat, kita buat macam ni lah, kita buat muka. Gitu. Masamnya muka dia. Okay. Simbol N tu persilangan. Kamu bayangkan dia masam. Kenapa dia masam? Dia masam sebab dia kena kongsi. Kenapa? Apa yang dikongsi? Unsur yang sama. Dia berkongsi unsur yang sama. Sebab tu dia muka masam. Dia tak suka kongsi. Okey, jadi contoh dalam raja ini, kalau kita ada set P persilangan Q, maka persilangan saya dah kata tadi unsur yang dikongsi bersama. Ini sempadan P, ini sempadan Q. Okey, so kawasan perkongsian adalah kawasan yang di tengah-tengah ni. Okey. Dia ada dalam P dan dia juga ada dalam Q. Itu dalam bentuk gambar rajah Venn. Kalau dalam bentuk perihalan macam ni, okey, tata tanda set, contoh set semesta kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey. Set semesta kita terdiri daripada nombor 1 hingga 10. Set P, katakan set P kita ialah set nombor genap iaitu 2, 4, 6 dan 8. Dan set Q kita ialah 3, 6 dan 9. Maka unsur persilangan dia, unsur yang dia sama-sama kongsi itu, apa nombor yang dia kongsi? Nombor apa? 6. Yes, nombor 6. Ya, so P ada 6, Q pun ada 6. Jadi unsur persilangan dia adalah 6. Ingat ya, tata tanda set jangan ditinggal. Kalau bilangan baru tak ada kurungan, tak ada tanda-tanda set. Okay. Selagi dia berkait dengan set, unsur mesti ada tata tanda set dia. Kurungan yang berbentuk tata tanda set. Okay, next. Kesatuan. Kesatuan ni union. Dalam bahasa Inggeris dia adalah union sebab tu dia bentuk U. Okay, kita lukis gambar orang. Tengok dia senyum. Senyum maksudnya suka ke tak suka? Senyum maksudnya suka? Senyum maksudnya dia suka. Dia suka. Jadi dia suka berkawan-kawan. Dia sama tu tak sama bukan satu masalah. Jadi dia akan ambil semua. Okay. Kesatuan ni dia akan gabungkan. Union. Namanya pun union. Kesatuan. So dia gabungkan. Dia akan ambil semua. Semua tu maksudnya ambil dalam QP juga ambil dalam Q. Macam tu. Saya kena lukis sopan-sopan. Tak boleh ganas-ganas. Manja pula malam ni dia. Okey ya. So contoh set semesta kita ialah 1 hingga 10. P kita 2, 4, 6, 8. Okey, P kita 2, 4, 6, 8. Q cuma 3, 6 dan 9. Jadi kesatuan ni tadi kita akan ambil semua. Satu unsur kita tulis sekali saja ya. Satu unsur kita tulis sekali saja. So kita ada 2, 3, 4, 6, tulis sekali saja ya. Unsur yang sama kita tulis sekali saja. 8 dan 9. 2, 3, 4, 6, 8, 9. Okey ke yang ni kesatuan okey? Ada masalah? Okey, tak ada masalah ya. Kita teruskan lagi. Ini contoh soalan meloret. Nak masuk ke tak masuk? Nak masuk ke tak masuk? Macam inilah kita jawab soalan dululah rasanya. Tak apa. Tak apalah saya masuk dululah. Loretkan. Boleh ke? Nak masuk latihan dulu. Nak masuk kuis dulu kot. Kita masuk kuis dululah sebab ini agak kompleks ya. Yang ini agak kompleks. Nota nombor 4 agak kompleks. So kita masuk latihan dulu. Masuk kuis dulu gitu ya. Mana kuisnya? Sekejap sabar-sabar. Sementara tu kamu tengok nota tu. Kuis. Mathematics. Okey. So saya akan berhenti share nota. Saya akan berhenti share nota dulu. Okey, saya akan share bahan baru iaitu kuis. Okey, sedia untuk menjawab kuis. Okey, good. Semua dah nampak kuis ke? Kuis mudah nampak Okey.
Gitu. Dah saya besarkan. Okey ya. Tengok bahagian A, ini contoh soalan bahagian A lah ya. Jika A 1, 2, 3, 4 dan B 3, 4, 5, 6, maka A persilangan B ialah jawapan. Ada yang dah jawab ni. B, kejap saya tengok siapa yang menjawab ni. Okey, 3, 4, B, B. Baru 2 orang yang menjawab ni, baru 2 orang, yang lain apa ce yang lain? Okey, ada 3, 4, Emilia, Priyan, Sazri, Alisha, B, semua jawab B. Irene, Syauja, semua jawab B. Baik ya. Jawapan adalah betul ya. Jawapan adalah B. Sebabnya dia tak suka. Okey. Dia tak suka, dia masam sebab dia kena kongsi. So yang dia kongsi ialah 3 dengan 4. Okey, so jawapan ialah B. Okey, next soalan. Seterusnya soalan nombor 2. Jika A terdiri pada X, di mana X ialah nombor genap kurang daripada 10. Ni yang saya kata tadi, jenis perihalannya dia guna ayat. Jika A ialah X, di mana X terdiri pada nombor genap kurang daripada 10, maka A sama dengan okey, ada Rishita 2468, yang lain jawab B, B. Okey, lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ramai semua jawab B ya. Okey. So betul ya, jawapan ialah B sebab dia nak nombor genap tapi kurang daripada 10. So 2, 4, 6, 8. 10 tak boleh masuk. Okey, next. Yang ni saya, okey, yang ni saya tak sebut dalam nota tadi, tapi dia ada formula ataupun panduan. Jika N sama, bilangan A sama dengan 8, bilangan B sama dengan 5, dan bilangan A persilangan B sama dengan 3, maka N bilangan A kesatuan B sama dengan, okey, dia punya formula ialah bilangan A tambah dengan bilangan B tolak dengan bilangan A persilangan B. Ini formula ya. Tolong diingat formula ini. Kalau dia cari unsur kesatuan, kamu cari bilangan A tambah bilangan B tolak hasil persilangan A dan B. Cuba cari nilai dia. Pastikan kamu sedia dengan alat tulis, okey, kalkulator dan buku conteng ya, buku rojak. Buku-buku yang dah tak pakai. Banyakkan buku kosong. Okey, ramai jawab A. Betul ke jawapan A? Okey, ramai jawab A ni. Mari kita semak betul ke jawapan A. Kita ada bilangan A ialah 8. Bilangan B ialah 5. Tolak dengan 3. So 8 tambah 2 ialah 10. Yes. Jawapan ialah A. Tapi rumus ni kamu kena ingat ya. Rumus ini tidak diberi dalam peperiksaan. Jadi kamu kena ingat rumus untuk mencari bilangan A kesatuan B. Okey. Ataupun kalau kita guna rajah ya. Kalau kita guna rajah gambar rajah band dia macam ni. Okey. Macam ni. Unsur persilangan A dan B ialah 3. So kat tengah-tengah ni ada 3. Bila melukis rajah, kamu cari yang paling banyak persilangan dulu ya. Bersilang 3 ke, bersilang 2 ke, kamu isikan yang bersilang dulu ya. Okey. So unsur persilangan ialah 3. Bilangan A ialah 8. So 8 tolak 3 ialah 5. Okey, bilangan B ialah 5. 5 tolak 3 ialah 2. So 5 tambah 3 tambah 2 hasilnya adalah 10. Ini kalau guna rajah. Okey, kalau guna rajah dia macam itulah. Okey, seterusnya nombor 4. Ini saya rasa set semesta ya, union. Universal set. Universal setnya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Set A 2, 4, 6, 8. Maka pelengkap A. Dah jawab laju. Okey. Pelengkap A ialah selain daripada 2, 4, 6, 8. So kita ada 1, 3, 5 dan 7. Jawapan A ya. Okey, ramai jawab A dah. Laju. Soalan senang Action Jawab laju je Okey.
Maksudnya faham tadi basicnya kamu faham, bagus. Okey, seterusnya soalan nombor 5, saya tak nak tunjuk soalan nombor 6 lah. Gitu Cikgu dengki. Jika A terdiri pada X, di mana X ialah huruf dalam perkataan set, maka bilangan A ialah maka bilangan A ialah jawab. Okey, 1, 2. Okey, ada yang jawab 3, B, 3. Okey, betul ya. Bilangan unsur set A ialah 3, iaitu A-nya, unsur bagi A ialah S, koma ya. Bila tulis set, kamu pastikan setiap unsur dipisahkan oleh koma, bukan titik. E, koma, T. Macam tu ya. Kalau dia minta unsur, tuliskan unsur bagi set A, S, E, T. Kalau dalam soalan huruf besar, kamu guna huruf besar. Okey? Jangan guna huruf kecil. Ikut soalan. Okey, nombor 5 jawapan 3. Ramai yang dapat. Okey, 3 ataupun B. Tahniah. Seterusnya nombor 6. Nombor 6. Jika jika A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 4, 5, 6, 7, maka A kesatuan B. Yang ni kesatuan. Kesatuan. Okey, kita buat gambar muka orang, dia senyum, dia suka maksudnya dia akan ambil semua. So, laju jawapan A, sungguh ke? Mari kita semak. Ramai jawab A. Okey. Dia cerita lagi lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawapan A ya. Okey, mari cek 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 sudah ada. Tak payah tulis semula. 6, 7. Okey, jawapan ialah A. Jawapan ialah A. Okey, next nombor 7. Nombor 7, jika A terdiri pada X di mana, okey. Jika A terdiri daripada X di mana X kecil atau sama dengan 5 dan X unsur, apa maksud N? Siapa tahu apa simbol N ini? Ada sesiapa tahu simbol untuk N mewakili apa? Elemen. Elemen untuk N kecil. Kalau elemen N kecil macam ni, huruf kecil elemen. Tapi ni huruf besar. Okey, saya bagi tahulah sebab saya rasa ramai yang tidak terfikir dan tak tahu. N besar ini ialah nombor asli. Kita ada nombor perdana, kita ada nombor ganjil, kita ada nombor genap. Nombor asli ini ialah nombor yang terdiri daripada 1. Dia mula dengan 1. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu kita panggil nombor asli. Simbolnya ialah N besar. Okey ya. Jadi dalam soalan ni dia tak sebut. Kamu kena tahulah N itu mewakili nombor asli. Okey. Tapi dia kata X ni kecil atau sama dengan 5. So 5 termasuk. Okay. Jadi unsur A kamu termasuk dengan 5 sebab dia kata kecil atau sama dengan 5. Kosong tak boleh masuk ya. Kosong tak boleh masuk. Kosong tak boleh masuk. So jawapan ialah B. Okey. Kalau nombor bulat, alang-alang buat catatannya, kita ada integer. Sebelum tu, ini tingkatan 1 tapi tak apa. Saya ulang balik. Integer ni ialah nombor negatif. Macam-macam negatif lah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kosong dan juga nombor positif. Okey, positif 1, positif 1, 2, 3 tu nombor positif lah. Itu integer. So dia ada positif dan ada negatif. Kalau ini kosong, ke sini negatif, ke sana positif lah. Itu integer. Okey. Kalau nombor asli dia mula dengan 1. Satu lagi kamu kena ingat nombor bulat. Nombor bulat ni yang mula dengan kosong. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Awak ingat bulat kosong. Okay? Kalau nombor bulat mula dengan kosong. Okay? Nombor asli dia mula dengan 1. Integer yang bermula dengan 1. Integer positif bermula dengan 1. Kita panggil nombor asli.
Kalau integer positif, kosong dan positif, kita panggil nombor bulat. Okay, ya. So masing-masing harapnya tahu beza nombor asli dengan nombor bulat ya. Okey, itu nombor 7. Next nombor 8. Nombor 8. Jika A subset B, maka pernyataan yang benar ialah Lai, jawapan. Jika A subset B, maka pernyataan yang benar adalah baru dua orang, Irene, Penedoprian, Fatia, okey, baru 4 orang, yang lain. Okey, Fiona, Safia, okey, Melina, Ramaya, terima kasih respon. Okey, jawapan ialah A sebab A subset B maksudnya A anak B. A anak B maksudnya A ada dalam B. So semua unsur A terdapat dalam B sebab A ialah anak kepada B. Okey, next, terusnya nombor 9. Jika A sama dengan 2, 4, 6, 8 dan B 1, 2, 3, 4, 5, maka A tolak B. Yang ni, saya tak faham soalan ni. A tolak B. Saya rasa ni bukan tolak kot ya. Saya rasa ini bukan tolak. Mesti simbol sama ada simbol kesatuan ataupun simbol persilangan. So yang logik, soalan yang logik dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kalau A kesatuan B, jawapannya ialah D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kalau A persilangan B, adakah dia bersilang? 2, 4. Kalau A persilangan B, jawapan ialah B. Gitu ya. Kesatuan dia punya unsur mesti lebih banyak. Kalau persilangan unsur dia sikit. Ya. So soalan ini ada ralat di bahagian yang tolak tu. Jadi kalau soalannya ialah persilangan, jawapan ialah B. Kalau soalan ialah kesatuan, jawapan ialah D. Okey ke? Setuju ke? Setuju? Okey ke tak okey? Boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Saya takut saya cakap sorang-sorang, syok sendiri kan. Good line problem ke? Okey, next soalan nombor 10. Jika bilangan set semesta ya, ini universal set. Jika bilangan set semesta, ingat balik set semesta apa benda, sama dengan 20, bilangan unsur untuk set A ialah 12 dan bilangan unsur untuk pelengkap A ialah K, maka nilai K ialah, cuba. Awak nak buat apa? Lapan, Irene kata 8 dengan tanda soalnya tu. Okey, Risita pun 8. Ada lagi, 8, Priyan 8 ya. Okey, betul. Jawapan ialah 8. Macam mana dapat 8? 20 tolak dengan 12, kamu akan dapat 8 lah. Okey, nombor 10 jawapan 8. Tahniah. Terima kasih yang respon. Okey, sekarang kita akan masuk bahagian B iaitu soalan struktur ya. Bahagian B soalan struktur. Okey, yang ni kalau nak menaik panjang sikit kot ya. Tak apa, kita ambil masa. Saya akan bagi masa. Okey, nombor 1. Nombor 1 dulu ya. Diberi set semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ialah 2, 4, 6, 8, 10. Dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Senaraikan A persilangan B. Okey, ambil masa untuk type jawapan. Ataupun nak cepat awak buka je mic. 24, ramai 24 ni dapat orang jawab 24. Okey. Okey, 24. A persilangan B. Kita tengok A, kita tengok B.
Kita ada 2 untuk A, ada 2 B, 4 pun ada juga. Okey, jawapannya ialah 2, 4. Ya betul. Okey, 2, 4. Tapi bila jawab soalan structure, tolong tulis tata tanda set yang betul. Unsurnya 2,4. Jangan guna titik. Macam tu. Dapat markah. Seterusnya senaraikan A kesatuan B. Okey, kamu type unsur dia, tak apa. Saya akan tulis tata tanda set. Okey, A kesatuan B. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Dah 2 orang jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ya betul. Okey ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6, 7 tak ada, 8 dan 10. Gitu. Okey. Okey. Okey, setakat ni yang menjawab semua betul Okey, seterusnya soalan bahagian C, senaraikan pelengkap A. Okey, pelengkap A, Sazri dah jawab, Rizita. Pelengkap A. Ada jawapan yang tak sama, ada jawapan yang sama. Pelengkap A maksudnya rujuk kepada set semesta yang tak ada dalam A Okey, so kita tengok set semesta. 1 tak ada dalam A, 2 ada, 3 tak ada, 4 ada, 5 tak ada. Okey, seterusnya 6 ada, 7 tak ada, 7 tak ada, 8 ada, 9 tak ada. Betul ke ni? Kenapa semua orang jawab 1, 3, 5 je? Ramai yang menjawab tadi yang awal-awal ramai yang jawab 1, 3, 5 So sebab tu saya kata bila pelengkap kamu kena merujuk kepada set semesta. Set keseluruhan ialah set semesta. So kalau jawab pelengkap, rujuk set semesta. Jangan rujuk A dengan B saja. Mari kita double check. Okey, A tak ada 1. Okey, 2 ada. 3 tak ada, 4 ada, 5 tak ada, 6 ada, 7 tak ada, 8 ada, 9 tak ada, 10 ada. Okey so jawapan 1, 3, 5, 7, 9 tutup set. 1, 3, 5, 7, 9. Okey, ada yang buat pembetulan. Saya rasa tadi sebabnya kamu tidak merujuk set semesta. Jadi hati-hati untuk soalan pelengkap kamu kena berhati-hati. Sentiasa rujuk set semesta. Okey, next. Lukis gambar ni. Okey, dalam satu kelas 25 orang suka matematik, 20 orang suka sains dan 10 orang suka kedua-duanya. Oleh kerana melukis, saya tak boleh nampak jawapan kamu. Kamu lukis juga, okey? Kalau kamu lukis betul, jawapan B akan betul. Kalau kamu melukis dengan betul, jawapan B akan betul. Okey, cuba buat dulu. Pesanan saya, isi bahagian persilangan dulu. Isi bahagian persilangan dulu iaitu orang yang suka lebih daripada satu. Okey, lagi 1 minit. Dah? Ya, okey. Terima kasih sudah. Dah kira ke belum saya nak jawapan B? Kalau lukisan kamu betul, jawapan B kamu akan betul. Dia macam tu. Jawapan B. Terima kasih Sazri, aktif lah, bagus.
Saya suka belajar aktif, bertanya, respon. Salah tak apa kita belajar. Okey, dapat 25 ke? Ada tanda soal gitu. Kita tunggu kawan yang lain, respon yang lain. Fiona 25 juga. Okey, Priyan 25 berserta tanda soal. Gitu ya. 3 orang yang lain. Ada lagi? Okey. Masa dah habis, mari kita bincang ya. Okey ya, yang menjawab 25 jawapan kamu betul ya. Yang menjawab 25 jawapan kamu betul ya. Okey, dia macam ni. Lukis gambar Raja Van, kamu boleh guna segitiga, segi empat, bulatan dan sebagainya. Yang penting guna alat ya. Guna alat lah. Okey. Dan berbentuk geometri. Okey. Ni katakanlah saya guna gambar raja macam ni, kita ada matematik dan kita ada sains. Saya kata apa-apa hal kamu kena isi bahagian yang berkongsi dulu. Ini 10 orang suka kedua-duanya. Isi bahagian perkongsian, persilangan dulu. Isi bahagian persilangan, lepas tu baru kita akan isi yang lain ya. Okey, so sekarang persilangannya ialah 10, matematik ada 25. Okey, 25 orang suka matematik. So matematik bulatannya ni kan. Bulatannya ni kita dah ada 10, so nak cukupkan 25, luas sini mesti ialah 15. Itu untuk matematik. Untuk sains pula, so sains ni 20 orang. Sains ada 20 orang. Jadi tengok bulatan sains, kita tengok bulatan sains, kat sini sudah ada 10, jadi bakinya ialah 10 orang yang ambil sains sahaja. Okey. So kalau kamu dapat melukis dengan betul untuk jawapan A, jawapan B kamu akan betul juga ya, iaitu soalannya berapa ramai pelajar yang suka sekurang-kurangnya satu subjek. So yang suka matematik saja ni suka matematik saja ialah 15. Kemudian pelajar yang suka sains saja ialah 10. Jadi jawapannya ialah 25. Kejap-kejap. Sekurang-kurangnya satu, sorry ya. Berapa ramai pelajar yang suka sekurang-kurangnya satu subjek? Okey, so ada kesilapan Ada kesilapan. Ada kesilapan. Gitu kejap Berapa ramai yang suka sekurang-kurangnya satu? Dia kata sekurang-kurangnya satu. Maksudnya dua pun boleh lah. Okey. Paling kurang ialah satu. Maksudnya dua pun boleh. Jadi kita kena ambil yang kat tengah-tengah ni pun kita kena ambil sebab dia guna perkataan sekurang-kurangnya. Okey. So jumlahnya ialah 35. Maaf ya tadi yang sudah salah ya. Okey, Sazrid dah betulkan jawapan ya. Sazrid 35. Ya. Maaf ya, saya pun terlepas pandang perkataan sekurang-kurangnya. Sebab tu bila baca soalan kita kena gariskan maklumat yang penting. Jadi kita akan jawab dengan betul ya. Sekurang-kurangnya maksudnya satu boleh, lebih pun boleh. So kat sini termasuklah dengan yang suka dua subjek. Sebab ada perkataan sekurang-kurangnya. Okey ke setakat ni? Okey ke? Okey. Okey, bagus. Harap tak laju sangat ya. Kalau tak faham tolong tanya ya. Tak faham tolong tanya, ada masalah kat tangan. Tanya. Okey, next nombor 3. Nombor 3, dalam satu kumpulan 40 orang suka bola sepak, 25 orang suka badminton dan 15 orang suka kedua-duanya. Okey, yang pertama berapa ramai yang suka hanya bola sepak? Yang ni dia hanya bola sepak ya ataupun bola sepak sahaja. Kemudian B, berapa ramai yang suka hanya badminton ataupun badminton sahaja. Okey, awak lukis dulu gambar Raja Van, selesaikan pengiraan dia. Kalau gambar Raja Van awak betul, jawapan awak akan betul. Buat sekarang cuba nak tengok boleh tak?
Ada yang dah jawab 25. Okey, A 25 kot ya. Sazri, A 25, B belum lagi. Kira, okey. Teruskan. Yang lain pun sama. Sazri 25-10. Okey, terima kasih respon pantas. Yang lain saya tunggu. Okey, 25-10 juga untuk Aina. Arus Iris, okey, 25-10. Is, okey, B 25, Evelyn 12-10, A 25. Okey, Priyan pun 25 dengan 10. Rishita on the way. Is belum jawab B, Is. Siapakah dia? Is belum jawab B. Lai. Yang lain pun tolong kira juga ya, baca. Belajar, jangan tengok saja. Nanti awak lupa. Kena kira. Okey, Rishita 10. Oh, B tak faham. Okey. Okey, boleh. Nanti saya terangkan. Okey, setakat ni yang dapat semua 25 dengan 10 ya. Yang tak faham, kejap lagi saya terangkan ya. Okey, jom kita lukis dulu. Okey. Kita lukis dulu. Saya suka melukis sebab lebih senang nampak ya. Okey. Konon-konon bentuknya bulat Konon-konon bentuknya adalah bulat. Okey, dia kata dalam satu kumpulan, dia kata 40 orang suka bola sepak. Okey. Is jawab penuh ya. 25 bola sepak. Saya ada satu untuk bola sepak. 25 orang suka badminton. Satu lagi untuk badminton. 15 orang suka kedua-duanya. Saya dah sebut banyak kali. Letakkan yang berkongsi dulu. Letakkan yang berkongsi dulu. Okey. Yang paling banyak kongsi itu yang kamu letak dulu. Okey, so sekarang 15 sudah ada unsur persilangannya. Untuk bola sepak ada 40 orang. 40 orang kat sini sudah ambil 15. Jadi yang ambil bola sepak saja ialah 40 tolak 15. 40 tolak 15 ialah 25. So dekat sini 25 orang. Yang suka bola sepak sahaja. Okey, 25. Next untuk badminton. Badminton ada 25 orang. So dalam bulatan badminton ini sepatutnya ada 25 orang. Tapi 15 suka dah pilih untuk bola sepak juga. Jadi kat dalam bahagian sahaja ini tinggal 10. Okey. Di dalam bahagian badminton saja tinggal 10. So jawapan untuk B ialah 10. Okey. Okey ke Iris setakat ni? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okey. Next kita teruskan lagi. Soalan nombor 4. Bilangan set semesta ya. Bilangan set semesta 50. Maksudnya keseluruhan. Keseluruhan ada 50. Bilangan A ialah 30. Bilangan B ialah 25. Bilangan A persilangan B ialah 10. Sudah. Macam mana nak lukis ni? Cuba awak lukis dulu. Okey. Cuba lukis dulu. Set semesta ada 50, bilangan A saja ada 30, bilangan B 25, persilangan A dengan B ialah 10. Okey, lukis gambar Rajah Van, cuba jawab A dengan B. Yang ni dia rumit sikit, saya bagi masa lama sikit lah. Dua, saya bagi 4 minit cukup kot lah. Paling lama maksimum saya bagi 4 minit untuk menjawab 2 soalan tu. Oh, tak reti. Okey, tak reti. Okey. Kita tengok saya bagi masa sikit lagi kot ada yang sedang mencuba ke?
Kalau tak apa, tak ada masalah, kita bincang. Namanya belajar kan. Tak ada? Okey. Kalau macam tu kita bincang teruslah ya. Oh ada okey, Risa Iris cuba menjawab A45. Ya betul, A-nya 45, B belum, tunggu B Ada yang mencuba, so kita bagi masa. Yang tak reti fahamkan dulu soalan. Yang tak reti fahamkan dulu soalan, lukis gambar rajah van. Okey. Okey, betul. Aina 45 dengan 5, okey. Masih ada masa lagi bagi yang nak mencuba. Okey, B5, Iris. Setakat ni 2 orang respon dan jawapan dengan jawapan masing-masing. Nanti kita check lah betul ke tak betul ke. Nanti kita check ya sekejap lagi. Saya bagi masa untuk pelajar mencuba dulu. Okey, Iris. Ada B juga, B-nya 5. Saya mencari ruangan, ada ruangan kosong kat bawah tu ya. Kita fahamkan soalan dulu. Jumlah set semester ada 50, A 30, B 25, persilangan 10. Okey, saya ada satu set semester. Dalam set semester ni bilangannya 50. Okey, dalam set semester ni saya ada set A, saya ada set B. Oops. Kecil sangat persilangan. Saya ada set A dan saya ada set B. Okey. Unsur persilangan. Always mula dengan unsur persilangan dulu ya. Okey, 10. Lepas tu bilangan A-nya, yang ni sudah. Yang ni dah. Bilangan A ada 30. Bilangan A ada 30. Ini set A, ini set B. Kalau 10 dah masuk persilangan, maksudnya yang A sahaja 30 tolak 10 iaitu 20. Itu A. Kemudian dia kata bilangan B ialah 25. Okey, bilangan B 25. Unsur persilangan sini dah ada 10. Jadi 25 tolak 10 ialah 15. Okey. Unsur set semester belum masuk lagi ya. Jumlahnya 50 kan. So sekarang kita kira kita ada 20 tambah 10 tambah 15. Ini ialah 45. Okey. Sebab tu jawapan A kesatuan B ialah 45. Okey. Kemudian ini baru 45, maksudnya untuk set semester kamu tu sebab jumlah dia ialah 50, ada 5 unsur di luar. Ya. Ada 5 unsur di luar daripada A dengan B iaitu sebanyak 5 unsur. Okey ya. Itu bahagian A dah menjawab. Untuk mencari bahagian B, dia kata cari bilangan tak ada dalam A dan tak ada dalam B. Dia tak ada dalam A dan tak ada dalam B. So tak ada dalam A dan B. Pelengkap ni maksudnya kecuali ya. Okey. Tak ada dalam A dan tak ada dalam B. Maka bilangannya adalah 5. Okey ke? Okey ke? Okey. Okey ya. Kalau perlukan penerangan boleh tanya lagi. Ataupun guna kaedah apa nama? Kalau guna ataupun dia untuk bahagian B ya. Untuk bahagian B kalau masih ada yang terkeliru lagi, saya buat macam ni. Saya guna kaedah melabel kawasan ya. Ini kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4. Dekat luar ni masih kawasan 1. Saya ada 4 kawasan.
Okay, saya ada 4 kawasan. Baru faham. Terima kasih faham. Tak faham tanya ya. Kita belajar. Pastikan dapat hasil. Ada perbezaan sebelum belajar dengan selepas belajar. Okey, macam pun saya share juga ini kaedah melabel kawasan. Okey ya. Yang untuk melabel kawasan yang tak ada dalam A ni ya. Yang tak ada dalam A ialah yang tak ada dalam A ini B. So yang tak ada dalam A ialah 1 dan 4. Kawasan 1, kawasan 4 tak ada dalam A. 1 dengan 4 tak ada dalam A. Kemudian tak ada dalam B, tak ada dalam B. Ini persilangan ya. Yang tak ada dalam B, tak ada dalam B ialah kawasan 1 dan 2. Okay, yang tak ada dalam B ialah kawasan 1 dan 2. Betul ke? Setakat ni okey? Setakat ni okey ke? Jadi persilangan maksudnya yang sama. Yang sama ialah kawasan 1 sahaja. So kawasan 1 yang luar ni. Gitu. Jadi bila dia tanya bilangan, kamu tengok bilangan yang di kawasan 1 saja. Gitu ya. So bilangan pada kawasan 1 ialah 5. Ini kaedah melabel kawasan. Kalau guna kaedah melabel kawasan, macam itulah. Itu label kawasan. Maksudnya ada cara lain untuk mendapatkan jawapan. Okey. So B dah settle B settle ke? Nombor 4 settle? Okey, boleh terus yang kelima? Boleh. Boleh. Okey. Next kita pergi soalan yang kelima. Dalam satu tinjauan, 60 pelajar ditanya sama ada mereka suka kopi atau teh. 35 suka kopi, 30 suka teh, 15 suka kedua-duanya. Okey. Lukis gambar Raja Van, jawab soalan. Kalau kamu punya jawapan betul, maksudnya gambar Raja Van kamu kebarangkalian besarnya adalah betul. Saya padam yang ni. Kamu cuba buat dulu, saya bagi apa dia? Oh, dah dapat lajunya. Lajunya dah dapat. Senang ke? Sekejap saya tak sempat lagi nak memadami. Kita bagi masa kawan yang lain mencuba ya. Yang dah siap tunggu. Kita bagi masa pada kawan yang lain mencuba. Sepuluh setakat ni. Okey, 10. Okey, 10. Baru 2 orang respon jawapan. Okey. 4 orang dapat 10. Kalau lukisan betul, jawapan kamu biasanya akan betul. Okey. Boleh dapat bincang jawapan. Okey, dia kata ada teh, ada kopi. Terima kasih yang terus mencuba. Okey, Is. Okey, dapat 10 juga ya. Azri, Aina, Emelina, Irene, Is. Okey, yang lain saya rasa buat juga, bukan tak buat ya. Cuma belum respon ya. Ataupun adalah yang perlu Okey, sekarang 35 suka kopi, 35 suka kopi, 30 suka teh. 35 tolak 15 dekat sini tinggal 20. Yang suka kopi sahaja. Yang suka kopi sahaja 20 sebab jumlah untuk kopi ialah 35. Kemudian yang suka teh ialah 30 orang, 15 suka kopi juga, so yang teh saja 15 orang. Okey. Lukis gambar Raja Van. Tapi jumlah keseluruhan sepatutnya ada 60 kan. So dia adalah set semesta. Okay, 60 tolak 20 tolak 30. So dekat luar ni ada berapa? 10. Ya.
So tadi yang jawab 10 tu semua betul ya. Yang menjawab 10 tu tadi semua betul. So kalau jawapan kamu, pengiraan kamu betul, biasanya gambar rajah van kamu pun betul lah. Sebab tak nampak, saya anggap jawapan kamu sudah betul. Okey, setakat ini ada masalah tak? Ada nak tanya apa-apa tentang kuis yang kita dah buat ni tadi? Ada masalah? Tidak. Tidak. Okey ya. So saya tutup kuis ini. Okey, saya tutup kuis dulu. Okey, sekarang saya kembali kepada nota kot. Nota tadi ada yang belum selesai lagi. Saya nota. Saya share nota. Nota nombor 4 tadi tu belum lagi Okey. Melorek set. Melorek set. Tapi rasanya dah pandai kot ya. Okey, tak macam ada pun saya terangkan semula. Mungkin ada kawan yang tak berapa mahir, tak berapa faham tapi malu nak tanya gitu ya. Okey. So yang pertama, contoh soalan melorekkan set ya. Melorekkan set yang ini ialah pelengkap K bersilang dengan J kesatuan L. So biasanya matematik bila ada kurungan kita akan buat yang kurungan dulu ya. Kalau ada kurungan kita akan buat dalam kurungan dulu. So yang sini dalam kurungan ialah J kesatuan L. Okey, J kesatuan L. Yang ini teknik menjawab ini dia guna melabel kawasan ya. Ini ialah teknik melabel kawasan. So dia tandakan kawasan J dengan L tu dengan nombor lah ya. Okey, dia guna kaedah melabel kawasan. Terus tengok jawapan lah. Sebabnya kalau saya buat kat atas nanti jawapan tak sama macam contoh. Contohnya ada dalam buku nota yang hijau tu ya. Okey. So J kesatuan L. Di atas ialah J, bawah ialah L. So dia melabelkan J kesatuan L ini 1, 4 dengan J-nya 1, 2, 4, 5. L-nya ialah 4, 5, 6, 7. Okey ya. Jadi J kesatuan L ialah kawasan 1. Kejap dia bila dah siap macam ni saya jadi keliru. Okey, kejap J kesatuan J. Dia macam ni. Proses saya kena tunjuk proses lah. 1, 2, 3, 4, 5. Oops. Sebab dia dah ada jawapan saya kena ikut dia punya. Melabel kawasan 6 dengan 7. Okey. Dia melabel macam tu. Jadi setiap murid bila melabel kawasan mungkin tak sama ya. Tidak semua murid akan melabel kawasan dengan nombor yang sama. Mungkin ada murid akan buat sini 1. Yang sini mungkin 2. Yang sini mungkin 3. Macam tu ya. Jadi setiap murid mungkin tidak sama ya. Jadi tak kisah, jawapan akan betul selagi kamu buat dengan cara yang betul. Okay, so untuk menjawab bahagian yang ni dulu ya. Bahagian dalam kurungan J kesatuan L. J kesatuan L maksudnya 1, 2, okay. Ni J, 1, 2, 4, 5, 6 dan 7. Itu kawasan J kesatuan L. 3 je yang tak masuk. Sebab tu kat sini dia tulis 1, 2, 4, 5, 6 dan 7. Okay. Lepas tu barulah dia akan pergi kepada yang tak ada dalam K. Okay. Tak ada dalam K jadi awak tutup. Buat-buat tak nampak K. Ya, ini tutup K-nya. Buat-buat tak nampak K. Buat-buat tak nampak K. Sebab dia kecuali K. Kecuali K. Jadi yang tak ada dalam K ialah kawasan 1, 4 dan 7. 1, 4 dan 7. Lepas tu barulah kamu gabungkan yang ini dengan yang ini. Okey ya. Sekejap. Saya tunjuk yang bawah. Okey ya. Ni 1, 4, 7. Yang tak ada dalam K ialah kawasan 1, 4 dengan 7. Yang ada dalam J kesatuan L ialah 1, 2, 4, 5, 6 dan 7. Tapi oleh kerana operasi dia, tengok operasi dia, operasinya tak suka. Operasinya tidak suka. Dia tak suka sebab dia kena kongsi. So kawasan dia berkongsi itu ialah 1, 4 dan 7 ya. Dia share 1 ni. JL pun ada 1, dia share juga 4 dan dia share juga 7.
Share 7, jadi dia akan lorek kawasan 147 saja yang ni. Ni kawasan 1, ni kawasan 4, ini kawasan 7. Ini namanya kaedah melorek, melabel kawasan. Okey, untuk melorek ya. Okey. Kat ni okey untuk melorek. Okey ke? Okey ke? Okey. Okey, terima kasih. Kejap. Kita dah habis nota. Saya nak tengok lagi, masa pun masih ada. Kita tengok latihan. Yang plain tu kejap. Kita masih ada masa lagi. Sekejap, tunggu, tarik nafas sekejap. Stop sharing. Saya akan share bahan yang lain Okey, saya akan share satu lagi bahan sebab masa masih ada. Sayang kalau kita tak gunakan sepenuhnya. Okey. Boleh nampak tak ni? Boleh. Okey. Alamak, ni yang banyak soalan. Sekejap, nak cari yang sikit je. Saya cari yang sikit je. Saya share satu lagi. Yang tu banyak sangat nanti. Okey. Ini latihan tambahan. Saya besarkan. Kadang-kadang soalan dia bukan minta kamu melorek ya, dia minta kamu mentakrifkan set. Siap-siap dah. Di kawasan tu dah siap berlorek. Dia minta kamu mentakrifkan set. Okey, so contoh soalan 7A, takrifkan set yang ditentukan oleh rantau yang berlorek dalam setiap gambar rajah Venn di bawah. Okey, kalau kamu tengok yang ni, kalau kamu tengok rajah ni, dia ada set P, Q dengan R. Okay, tapi kamu tengok P-nya tidak berlorek. Maksudnya P tak termasuk. P tak termasuk. Ya kecuali P. Kecuali P. Q dia berlorek, so Q ada. R pun berlorek, R ada tapi tidak sepenuhnya. Jadi kamu kena gabungkan. Bila kena gabungkan, kadang-kadang untuk soalan macam ni jawapan mungkin lebih daripada satu. Okay, kadang-kadang jawapan yang betul boleh lebih daripada satu. Jadi kamu jangan panik, kamu buatlah yang kamu rasa betul, jangan nak tiru-tiru kawan ya. Okay, bila macam ni kadang-kadang lebih daripada satu jawapan. Tapi masing-masing pun betul. Okay, so yang pertama kita tengok Q dengan R. Q ada, R pun ada, so dia macam bergabung sebab tu dia Q kesatuan R. Okay, Q kesatuan R. Tapi P tak termasuk. P tidak termasuk. Kita tak boleh masukkan P sebab P tidak berlorek. Jadi dekat sini kamu agak-agak lah kan nak letak tanda kesatuan ke, nak letak tanda senyum ke, nak letak tanda masam. P tidak berlorek. Nak senyum ke nak masam agak-agak? Ada yang respon? Okey. Ni ada yang menjawab apa ni? Misalkan K kesatuan J nak lorek semua ke? Ya. Ni Sazrik bertanya ya. Okey. Kalau kejap ya. Yang ni saya bincang jawapan ni dululah. Ya persilangan. Ada yang menjawab. Okey, Sazrik menjawab ya persilangan. Persilangan ya. Maksudnya bersilang dengan kecuali P. Dia bersilang tapi P tak boleh masuk. Ya. Jadi simbol yang tepat di situ ialah persilangan persilangan. Kalau kesatuan ini akan masuk. Kesatuan kan dia suka berkawan-kawan, dia ambil semua. Gitu ya.
Ini kalau kesatuan. Tapi dalam kes soalan ini dia ialah persilangan. Sebab tak termasuk dengan P. P tak boleh masuk. Okay, now this one. Agak-agak apa simbol nak letak kat tengah-tengah ni? Kesatuan. Kesatuan. Yes, kesatuan Simbol kesatuan. P kesatuan Q. Okay. Alang-alang dah ada rajah ni. P kesatuan Q. Kalau soalan tanya, kalaulah soalan tanya, P persilangan. Dia ada kawasan. Kejap ya, saya labelkan 1, 2, 3, 4 dengan 5. Kalau soalan tanya, P persilangan R. Agak-agak kawasan mana? P persilangan R kawasan mana? 2. 2. Okey, lagi cepat kan? Okey, kawasan 2. Bagus. Okey, kalau soalan tanya, Q persilangan P. Q persilangan P. Nak jawab apa tu? Tak ada. Okey, kosongkan. Okey. Syazid jawab tak ada. Kosongkan. Yang lain? Nak cepat buka mic boleh, tak ada masalah. Saya menerima pelbagai cara. Ada jawapan? Sebab kita tengok P, kita tengok Q. Kosong ya, dia set kosong ya. Okey, sebab dia tidak bersilang, jadi jawapan kamu adalah set kosong. Ini namanya set kosong ya. Ataupun tata tanda set yang tak ada isi di dalamnya. Okey, itu ialah no set. Gitu ya. Sebab dia tidak bersilang. Okey, kalau soalan itu ialah P kesatuan Q. Labelkan kawasan? 1, 2, 5, 4. 1, 2, 5 dan 4. Okey, bagus. Okey, harap tak ada masalah lah basic-basic macam ni ya. Okey, now soalan bentuk soalan SPM. Bentuk soalan SPM. Rajah di bawah menunjukkan sebuah gambar rajah Venn dengan bilangan unsur set P, set Q dan set R. Okey, rajahnya begitu. Soalannya diberi bahawa set semesta P kesatuan Q kesatuan R. Maksudnya ini saja set yang ada. Dia tak ada lagi kotak-kotak kat tu tadi. Itu maksud set semesta ialah P kesatuan Q dan kesatuan R. Okey, sekarang cari nilai X. Boleh nampak ke? 16. 16 tolak 4 tolak Cuba 3 dulu. tolak Saya 3. bagi masa 2 minit untuk mencuba. Yang lain pun cuba tau. Sebab kalau tak cuba nanti awak tak tahu. Tak tahu apa masalahnya. Saya kira 3 tambah 8 tambah 5 sama dengan bilangan Q X tolak 3 tambah 9. 16 tambah 3 tolak 9 10. 10 ke cikgu? 10 ke? Nanti ya. Kita tunggu kawan yang lain ada tak? Kawan yang lain ada mencuba tak? Terima kasih Iris mencuba. Tapi saya pun tak semak lagi jawapan betul ke tidak ya. Tak apa, yang penting mencuba. Yang lain mungkin tengah cuba lagi ya. Sekejap kita bagi masa sedikit lagi. Kod-kod ada yang sedang mencuba.
Okey. Setakat ni ada seorang yang lain mungkin sedang dalam proses lagi mengira. Okey, tak apa, kita bincang juga. Okey, yang pertama dia kata bilangan pelengkap Q sama dengan bilangan Q persilangan R, cari nilai X. Jadi awak kena bentuk persamaan. Okey, jadi yang pertama dia kata bilangan pelengkap Q. Okey, bilangan pelengkap Q maksudnya selain daripada Q, kita kena tutup Q. Tutup kawasan ni. Kena tutup kawasan ni. Ni tak ada ni. Okey, so kalau tak ada dalam Q, yang ada ialah 3, 8 dengan 5. Okey, sebab kita tak nak Q, kecuali Q. Okey, pelengkap Q. So yang tak ada dalam Q ialah 3, 8 dengan 5. So dekat sini bilangan 3 tambah 8 tambah 5. Ini adalah sama dengan, okey, kita tengok lagi. Dia kata sama dengan bilangan Q persilangan R. Q persilangan R. Q ini sempadan Q, bawah ialah R. Q persilangan R. Q persilangan R. Cek betul ke tak betul? Q persilangan R. Betul ke tu? Kawasan yang saya tanda betul ke? Q persilangan R. Betul tak tu kawasannya? Kalau awak tak boleh kenal pasti kawasan, awak akan ada masalah. Q persilangan R. Okay, ini sempadan Q. Oops. Uish. Ini sempadan Q. Okay, ini sempadan R. Okay. Jadi dekat situ bilangan Q persilangan R ialah X. X tolak 3 tambah 9. Yang lain ialah kerja kalkulator sahaja. Okay, yang lain ialah kerja kalkulator. Okay. Jadi kiralah dekat situ kamu ada berapa tu? 3 tambah 8 tambah 5. Iris dapat 10 tadi Okay, tambah 3 tambah 9. Okay. Yes, jawapan ialah 10. Kamu tekan kalkulator, see-solve, terus dapat jawapan 10. Okay Okay, terima kasih Sazri Okay, jadi jawapan ialah 10. Kadang-kadang soalan tu nampak susah. Nampak saja susah. Kamu cuma perlu bentuk persamaan dan selesaikan. Yang selesaikan pun ialah kalkulator sebab markah dalam matematik tak banyak. Markah dalam matematik tak banyak, tak macam matematik tambahan. Matematik tambahan kamu pindah ke kanan, pindah ke kiri, darab bahagi semua tu bila pindah ada markah. Tapi matematik moden tak ada Matematik moden ni dia kedekut markah. Saya cerita matematik moden. Kamu jangan ikut cara matematik moden dalam matematik tambahan Okay, kalau macam ni markah cuma 2. So paling-paling atas ini 1 markah, nilai 1 markah. Okay, jalan kira untuk matematik moden tak banyak markah. Jadi gunakan sepenuhnya kalkulator yang kamu ada. Okay, itu soalan yang tersebut tadi, jawapan 10. Bagi yang tak dapat mencuba, harap kamu faham malam ni soalan itu nampak susah tapi sebenarnya sangat senang. Bentuk persamaan, tekan kalkulator. Okay, next. Seterusnya, soalan ni ada ralat. Habis dah? Okey. Dah saya rasa itu saja kot untuk malam ni. Okey, saya rasa itu saja untuk malam ni. Jam pun tinggal beberapa minit saja lagi. Jadi sebelum kita menutup kelas malam ni, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Semua okey Harapnya malam ni kamu dapat menambah ilmu. Kalau dulu tak faham, sekarang dapat lebih faham lagi dengan lebih baik. Semua okey. Terima kasih Priyan. Okay, so Puan Roslina ada nak apa-apa ke nak disampaikan kepada pelajar?
Okey, terima kasih anak-anak yang join kelas malam ni. 2 malam ni macam berkurang sikit lah. Mungkin malam ni dia buat untuk graduasi kot. Ya, Okey, ya malam. tapi tak apa, awak jangan anggap macam ni ya, kami paksa masuk, tapi kami tetap menyediakan platform untuk awak tambah info-info. Ni kita macam ulang kaji bab awal kan, pengetahuan-pengetahuan asas. So Sabtu Ahad kita buat kelas juga, masih ada kelas juga, rujuk jadual. InsyaAllah siapa yang tak pergi mana-mana, yang free boleh masuk kelas tu Sabtu dan Ahad, okey ya? Terima kasih Cikgu Haslina atas perkongsian topik set hari ni. Okey, sama-sama. Cuma ada satu pertanyaan daripada Is. Is tanya, maaf cikgu saya nak tanya buku hijau yang cikgu cakap tu buku yang mana ya? Okey, dia macam ni tau. Alah, saya dah tutup lah pula. Sekejap Buku hijau tu kebanyakan kelas ada, dia ialah nota ringkas. Nota ringkas dalam tu ada semua topik dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey. Jadinya buku tu sekolah ada jual dengan harga RM1 je. Tapi itu ialah nota dari form 1 sampai form 5. Satu tajuk, satu muka surat. Macam yang saya tunjuk tadi kan. Itu tajuk set itu, satu muka surat itu satu tajuk untuk kamu belajar daripada yang tingkatan 1 gabung tingkatan 4, satu muka surat saja. Jadi buku hijau tu pada saya sangat bermanfaat sebabnya sebabnya orang kata dia nipis tapi dia ada semua basic yang kamu perlukan untuk jawab matematik SPM. Jadi kalau ada yang belum ada lagi lah, kalau ada kelas yang belum ada lagi boleh tanya dengan Cikgu Irinawati, dia jual satu buku RM1. Tapi saya rasa macam dah tak banyak lah. Jadi kena bersegera lah kalau siapa-siapa yang nak minta segera ataupun minta cikgu yang mengajar kamu untuk uruskan. Macam saya 5B memang saya guna buku tu dan buku tu saya guna dari tahun lepas dan orang kata senang untuk membuat ulang kaji bersama murid sebab notanya sikit tapi kita boleh terangkan lepas tu terus buat latihan. Macam tu lah, saya rasa buku tu sangat bermanfaat. Jadi yang belum ada bolehlah tanya-tanya kan kepada cikgu matematik yang ada ya. Kalau nak saya bantu pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana buku. Okey, saya rasa itu saja. Ada lagi pertanyaan lain ke? Cek. Saya rasa tak ada lagi. Tak ada. Tak ada lagi. Okey dah, itu sajalah. Okey, terima kasih anak-anak semua. Terima kasih Cikgu Haslina. Sama-sama. Selamat Selamat beristirahat. malam semua. Jumpa esok ya. Assalamualaikum dan selamat malam. Uh, Yeah.